Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Borak PPPM, kejayaan PPPM milik kita bersama. Saya Dr. Nurul Fadni binti Abdul Syukur dari Delivery Management Unit, host anda pada kali ini. Tajuk hari ini kita akan kupas adalah tentang membaca dari awal membentuk karakter anak-anak. Okey, hari ini di pentas kita ini dengan cantiknya ada Kementerian Pendidikan mini kota buku cilik dengan program kita hari ini, Rumah dan Sekolah Membina Masa Depan Anak. Bersama-sama saya panel yang figura yang hebat-hebat ya. Saya perkenalkan di belah kanan saya Datin Nurhafila. Okey, dan di sana Raja Faizul dan siapa di situ ya yang manis dan comel ini? Nama penuh please. Yes, nama pentas? Komika, alright. Dan seterusnya adalah di sana yang cantik dan manis, Puan Adibah di sana. Apa khabar? Khabar baik. Okey. Oleh itu untuk kita teruskan borak-borak kita berborak ya, kita share lah apa pengalaman kita sepanjang kita menjadi guru, menjadi ibu dan ayah dan sebagai CEO Kota Buku. Okey, kita berborak dan sebelum itu tak kenal maka tak cinta. Boleh perkenalkan diri masing-masing dan apa aktiviti yang semasa ini. Bermula dengan Datin maybe? Baik, selamat sejahtera. Saya Nurhafila binti Muhammad Khawari. Saya guru prasekolah di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persin 11-1. Sekarang ni di ujung tahun ni kita tengah sibuk lah doktor. Sibuk kami baru je melepasi majlis sijil tamat. Sijil tamat prasekolah untuk tahun ni. Yo, alhamdulillah. So alhamdulillah semua. Berapa ramai yang dah bergraduasi tu macam saya dah berkhidmat dalam 18 tahun. 18 so tahun. Ramai dah bergraduasi atau menamatkan program pendidikan prasekolah. So untuk tahun ni 75 orang lah. 75. Tahniah kepada sekolah. Wow, 75 Alright. Figura ayah kita ni. Assalamualaikum. Sekali lagi terima kasih menjemput kami. Saya Raja Faizul bin Raja Syahminan atau ada nama pentas jugalah. Ku Faizul. Ku Faizul. Saya bapa kepada 4 orang anak dan ini anak kedua saya Komika. Komika, nak introduce yourself? Yes, boleh. Silakan. Nama Raja Kuat sikit. Faizul. Aktiviti malam-malam selalu bedtime story. Wow. Tapi bila pandai baca sekarang ada banyak baca novel. Novel. Balik sekolah selalu baca komik. Komik apa tu? Komik ada komik Nabi, ada komik yang komik fiction. Wow, alhamdulillah. Petang-petang pergi main bola. Petang-petang main bola. Alhamdulillah, bagus. Puan Adibah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adibah Umar, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kota Buku. Di Kota Buku kami sudah 3 tahun dengan secara terkesan dan bersungguh-sungguh memperjuangkan pendemokrasian akses perbukuan. Maksudnya apa? Kami mahu anak-anak kita duduklah di mana, lahirlah di mana, mereka akan mendapat akses yang sama, buku yang sama dengan anak-anak di kawasan seluruh Malaysia. Contoh, anak Kinabatangan, anak Jeli, anak Sungai Petani dapat buku yang sama dengan anak-anak di Putrajaya Melawati. Itu kami sedang usahakan. Sedang usahakan. Ada banyak strategi-strateginya. Salah satunya yang sangat kita pun berdebar, menjerihkan kita untuk kita selesaikan voucher buku untuk anak-anak seluruh negara 2024. Alhamdulillah kita berjaya. Seluruh negara 100% penebusan oleh 3.5 juta anak-anak seluruh negara. Itu adalah sesuatu yang kita sangat syukur kepada Allah. Maksudnya apa, anak-anak duduklah di pedalaman mana, pedalaman 3 pun buku yang sama dia boleh baca, macam yang novel-novel yang dan komik yang Komika baca. Jadi kita banyak lagi masa yang ada di masa depan ni. Kita dah cuba sikit, insya-Allah kita sedang usaha
untuk macam-macam lagi. Nanti kita go in depth a little Go bit in more. depth, okay. Ya. Ibu ayah suka tu buat voucher-voucher ni. Ya, ibu ayah kan. Seorang 100. Ada lagi lah 100 voucher. kan? InsyaAllah. 100 Itu hari kan tu kita- macam kalau 100 macam saya hari tu tebus saya sebagai pegawai kementerian, saya boleh dapat dalam 5 juga. Terima kasihlah Puan Adibah. Dan tahun ni lagi laju kan? Lagi laju voucher Order pembukaan. tahun lepas macam order macam tunggu lama sikit. Dia macam tahun ni selang berapa hari dapat terus dah buku terus dapat tu. kan? Terima kasih Puan Adibah. itu kita usaha bersama And dengan industri pembukuan Malaysia. talking about that Sungai Petani kan. Saya orang Sungai Petani, Puan Adibah orang Sungai Petani. Oh sama. Sama, Satu kampung. Tak apa, nanti kita cakap Nanti Kedah ya. kita Kita sebut cakap memang. standard ya dekat sini. Alright. So akses pembacaan dan sebagainya. Okay. So hari ini kita punya tajuk adalah membaca dari awal Puan Adibah, Raja Faizul dengan Datin cikgu lah kita panggil kan. Okey, boleh. Dari awal itu boleh membentuk karakter anak-anak. So kita hari ni undang komika, bukan saya saja ya duduk situ. Sebab komika kita lihat dia sangat ada karakter dia. Bila kami undang dia tahun lepas ya untuk kejayaan 11 tahun PPPM, komika boleh berdiri di atas pentas di depan YBTM berpantun dan bercakap. Daripada situ saya insaf lah. Anak saya tidak sehebat ini sebenarnya. Alright. Oleh itu, apa yang kita kata pada hari ini lah kita nak cakap kan. Okay, tentang bermula daripada bacaan. Okay, dalam kita pun orang Islam kan. Okay, majoriti Islam kita. Ia bermula daripada wahyu pertama dalam Al-Quran iaitu Iqra. Dan adanya macam mana Rasulullah itu start with that wahyu, and then adanya Al-Quran dan akhlak Rasulullah itu sebagai kita punya ni kan, kita punya tauladan. Akhlak dia datang daripada Al-Quran. So Al-Quran itu kita kena baca, kena faham, terjemah. Saya bukan ustazah cuma asasnya begitu. Okay, so oleh itu that's why is bertepatan dengan pendidikan kita. Dengan membaca membentuk karakter anak-anak kita. So oleh itu Puan Adibah sebagai yang bersemangat untuk memperjuangkan baca ni, okey, bagaimana sebenarnya situasi senario keadaan kita di Malaysia ini dan di luar negara, contohnya dekat Finland dengan Jepun tu dah jadi budaya. Tapi di Malaysia ini bagaimana kita lihat pembudayaan dan kepentingan untuk kita nak cakap lah, oh you should read, kena membaca dan sebagainya. Apa pandangan Puan Adibah? Baik, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, kalau di Malaysia ini kita buat satu perbandingan lah ya, mata kasar. Kita kata ramai rakyat Malaysia belum membaca berbanding dengan contoh masyarakat di Eropah. Kalau di Eropah itu, kalau kita naik tramnya atau kita naik kereta apinya, sementara menunggu tu ramai yang pegang buku. Yang duduk dalam kereta api tu, yang bergerak ke mana itu memegang buku. Kita dah berada di tahap mana? Ya, kita berada di mana? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita nak kata adakah kita dah berada di tahap itu? Terus terang saya maklumkan belum. Tetapi kita sedang menuju ke arah itu. Kenapa belum? Kenapa belum? Yes. Mungkin it's a process. Ya, dia satu proses yang panjang dan macam kita sebutkan dalam podcast sebelum ni, yang belum tonton kena tonton nanti. Dan sebelum ini kita maklumkan usaha untuk kita melahirkan pembaca baharu, negara yang membaca ini is a whole government, whole society effort. Maksudnya apa? Kalau mungkin dulu kalau cerita membaca tu ibu ayah kata okey, kita biar sekolah yang uruskan, sekolah yang instill the value, Kementerian Pendidikan yang buat kurikulum yang memastikan ada anak-anak ni suka membaca. Sekarang ini sepatutnya dia bukan hanya satu pihak, dia keseluruhan. Jadi kita nak katakan dah sampai ke? Belum. Tetapi kita sangat optimistik kita berada di landasan yang betul. Kenapa saya kata kita berada di landasan yang betul? Tahun ini Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2025 yang di PWTC tu kan? Ada berapa yang ramai yang hadir? 2.1 juta rakyat Malaysia dalam masa 10 hari. Maksudnya apa? 2.1 juta daripada 30 lebih sikit juta rakyat Malaysia, lebih kurang 6% rakyat Malaysia berada di
World Trade Center Kuala Lumpur dalam masa 10 hari itu. Mereka tidak dibayar, mereka tidak dipaksa, ini secara organik. Masyarakat sudah datang. Dan yang paling membahagiakan kita, yang datang tu lebih daripada 80% adalah anak-anak muda. Yang macam kita ni ada, tapi kita seusia ni. Jadi kita kata apa? Kalau yang hadir tu 80, 85%, 90% yang muda, insya-Allah we are on the right track. Bagi kita 3, 4, 5, 6 tahun lagi lah. Insya-Allah yang muda tu dia akan jadi ibu ayah, dia juga akan betul. So maksudnya ada minat, belum capai tapi memang masyarakat kita minat untuk membaca. Sudah bermula. Kalau banding kita dengan Asia Tenggara, pesta buku kita antara yang berada di atas sana. Next to Bangkok. Indonesia ada tetapi tidak, Jakarta ada tetapi tidak sebesar kita. Filipina ada, Manila ada tapi tak sebesar kita. Itu senario atau fenomena yang berada di kacamata di Malaysia lah. Kayu ukur. Tetapi dekat sekolah, adakah betul-betul berlaku bacaan dalam kalangan kanak-kanak ni? Pergi ke kantin baca, pergi ke dalam bilik darjah sementara menunggu cikgu membaca. Betul ke berlaku tu sebenarnya Cikgu Datin? Okey. Baik, kalau di persekitaran sekolah, kalau untuk prasekolah dia berada dalam kelas dia. Tapi kalau di aliran perdana kita boleh lihat murid-murid ni dia ada amalan, dia ikut budaya sekolah itu. Ada yang amalan tulis, catat waktu mendengar, ada amalan yang ada satu-satu sudut untuk membaca pada waktu rehat disediakan. Untuk murid-murid yang dah selesai rehat, dia akan gunakan sudut yang berkenaan tu untuk membaca. Ramai juga yang mengunjungi, cuma yang saya lihat, saya teruja tengok buku-buku yang ada depan ni, dan buku-buku ni pasti sangat menarik dan pasti lebih ramai lagi murid-murid di sekolah tu akan menuju ke sudut bacaan tu pada waktu rehat. Buku-buku ni sangat menarik. Tapi sama juga keadaannya di dalam kelas prasekolah. Dalam kelas prasekolah buat masa ni kita memilih buku-buku yang sesuai macam ni. Tapi buku-buku ni belum berada di kelas-kelas prasekolah lagi setakat yang saya lihat. Komika nak bercakap dekat sekolah ada tak buku-buku macam ni, and then maybe Komika memang membaca setiap masa? Dekat sekolah buku-buku macam ni tak ada lagi rasanya. Okey. So Komika kena pergi ke library lah. Kita orang punya sekolah, library dia tak selalu buka lah, kena minta cikgu. Okey, tak apa. So nanti kita cakap dengan cikgu tu. Itu kena cut tu. Nanti cikgu bagi tahu cikgu tu suruh buka selalu Tapi macam yalah, sebab dia dekat sekolah maybe library tak buka, tapi di rumah dia memang membaca, Raja Faizul. Ya, memang saya sediakan persekitaran. Daripada perbincangan apa yang Dr. cakapkan tadi, apa semua tu, sebenarnya saya lebih suka kepada bagaimana kita nak menangani cabaran sekarang ni. Kan macam korang cakapkan tadi kan, kita menuju ke arah budaya membaca. Tetapi daripada dalam perjalanan untuk menuju ke arah untuk mendapatkan kejayaan membudayakan buku ataupun pembacaan tu satu budaya dalam kalangan kita, cabaran tu kita harus hadapi. Cabaran yang paling besar tak lain tak bukanlah sekarang ibu ayah, telefon, gadget. Jadi tarikan gadget ni dia lain macam sikit. Lain macam mana tu? Lain macam sangat-sangat. Dia bukan user friendly lagi, dia dah panggil baby friendly. Baby friendly maknanya anak-anak kecil seawal usia 6 bulan yang boleh apa pun dah boleh scroll. Jadi tetapi kan saya nak beritahu, saya sangat sakit mata sakit mata pergi ke shopping mall pun, ibu bapa tu bawa anak, dia nak bawa anak tu untuk apa sebenarnya, tapi dia bagi anak dia pegang handphone tu kan. So sebenarnya kenapa Raja Faizul ibu bapa macam tu? Saya memang selalu menekankan tentang bahayanya telefon ni. Okay? Sebenarnya kebanyakan ibu bapa tersilap, dia bermula daripada meja makan. Seawal usia 6 bulan.
Seawal usia 6 bulan bila nak suap anak-anak kan mula makan usia 6 bulan kan. Jadi untuk bagi mereka untuk tarik minat anak tu makan, dia perlu ada telefon dekat depan. Jadi kalau untuk bahasa kasarnya boleh saya katakan ibu ayah yang malas lah. Malas untuk melayan anak, malas untuk suap anak tu betul-betul makan. Sepatutnya kita enjoy kan, enjoy melayani anak tu. Maknanya anak tu suapan pertamanya sepatut kita raikan sekurang-kurangnya dengan selawat kan. Jadi bermakna selain daripada fizikalnya dapat makan, rohaninya dapat makan. Jadi sekarang ibu ayah bergantung sangat dengan telefon. Sewaktu 6 bulan dah bagi telefon, makan dah bagi telefon. So jadi anak-anak jadi agresif lagi. Yes. Karakter dia macam mana? Ya, dia jadi tak fokus. Kemudian akan ataupun ibu bapa menggunakan telefon tu sebagai satu medium untuk anak dia lebih berdisiplin. lebih berdisiplin, itu anggapan. Anggapan. Tetapi benda tu salah sebenarnya. Salah, dia akan mengundang satu masalah yang sangat besar. Iaitu fokus. Fokus tu akan lari. Bila buku ni kita perlu fokus. Anak-anak nak membaca, nak minat dengan buku, mereka perlukan satu fokus. Tapi bila dengan gadget, fokusnya akan lari. Kemudian akan timbullah masalah. Ibu ayah akan kata, dia ibarat macam mereka nak menyalahkan anak. Anak saya kalau tak ada telefon tak boleh makan. Padahal salah siapa? Anak saya kalau tak ada telefon makannya tak habis. Nak kena kejar waktu makan. Padahal sepatutnya sepatutnya kita mengejar. Dan menikmati proses mengejar. Menikmati. Okay. Jadi di situ cabaran tu. So kita perlukan fokus untuk dia membaca dan untuk dia membina sikap dia lah kan. If not jadi agresif dan sebagainya. Alright, Cikgu Datin. Ini kita sebagai guru yang melihat anak-anak sendiri kat sekolah ni kan. Actually kita nampak ada benefits ataupun kelebihan membaca ni kan. Betul. Okay, macam mana Puan Adiba cakap tadi, Raja Faizul cakap tadi. Betul. So dalam dekat sekolah ni kan kita tengok bagaimana Cikgu Datin sebagai saksi lah. Kalau murid tu boleh membaca dengan fokus berbanding dengan murid yang tak boleh membaca, apa efek dia kepada dia punya pembelajaran dan sebagainya ataupun komunikasi dia maybe? Okey. Kan komunikasi. Baik, dalam persekitaran prasekolah ni dia tak sama seperti mana persekitaran aliran perdana. Sebab prasekolah ni dia keadaannya sangat aktif. Dan komunikasi dua hala antara guru dengan murid, antara murid dengan buku, dua hala tu yang sangat aktif. Komunikasi yang sangat aktif. So jadi kalau kita kata murid-murid ni dia seperti karakter tu tadi kan, karakter tu tadi kalau dia perlukan buku tu dia akan duduk diam kan. Tapi ada murid yang dia suka je buku tu tapi dia tak nak duduk diam. That is why saya suka kurikulum yang kehadapan ini. Dia menyediakan ruang untuk murid yang suka membaca dan dia menyediakan peluang untuk murid-murid yang belum sampai tahap kesediaan dia untuk membaca tu. Dia pergi bermain dengan bahan-bahan yang relate, yang bersesuaian atau berkaitan dengan pembacaan tu. So dia ada main peranan, dia boleh buat boneka di situ, boneka jari, boneka pelbagai jenis boneka. So jadi dalam suasana prasekolah tu keadaan yang kita mahukan duduk diam, fokus itu adalah kredibiliti guru untuk mengawal dan untuk memastikan anak-anak ni menggunakan sepenuhnya masa yang ada untuk dia mengenal buku. Dia tahu ini ialah buku. Ya, buku ada pelbagai jenis. Buku ada pelbagai warna. Buku ada yang besar, ada tulisan besar, ada tulisan kecil. So dia akan, kalau komika suka buku macam mana? Macam mana komika? Buku, kalau dulu komik, sekarang novel. So buku komika makin lama makin kecil lah. Tak pakai buku besar lagi. Makin tak banyak gambar lah. Sebab komika darjah berapa tak komika?
Darjah 4. Okey, komika darjah 4. So jadi kan ada murid yang hadir dalam kelas saya dia dah boleh membaca. I see. So jadi dia akan pergi kepada buku-buku yang lebih kecil, komik-komik. Dan dia akan bertukar komik tu. Cikgu saya dah habis baca komik 1, dia tukar. So dia akan jadi amalan kepada diri dia untuk pilih komik yang seterusnya. Okey, Cikgu Datin, tadi iaitu kita ada murid yang macam tu lah. Memang dia membaca ke apa. Apa impact kepada dia punya sikap tu? Boleh nampak tak dia punya nilai? Maybe dia menghormati orang lain ke macam mana? Berbanding dengan murid yang kita bagi buku pun dia tak nak baca. Dia buat tak tahu. Boleh nampak tak perbezaan dia? Boleh. Boleh? Boleh. Memang boleh nampak dengan ketara sekali. Kita boleh nampak. Contohnya dan macam kita mana? pun sebagai guru saya menyimpan hasrat supaya semua murid saya begitu. Tapi kita kena berdiri pada hakikat ini ialah prasekolah dan semua murid kita tak boleh acu ikut bentuk yang kita nak tu sama je. So kita kena sesuaikan diri kita dengan murid-murid yang ada. So jadi memang murid yang pandai dah boleh membaca ni kehidupan dia tu dalam kelas tersusun. Ya, beradab dia lah. baca. Dia lepas dia belajar, kita bagi dia explore apa-apa aktiviti. Dan lepas aktiviti tu dia kata, cikgu saya dah siap, boleh tak saya baca buku? So dia baca buku pun dia tak kacau orang. Dia ambil buku tu, dia duduk, dia baca. Kadang-kadang dia bosan, dia pergi main dadu membaca, atau dia belik-belik dia punya patung kan, permainan jari tu, boneka jari tu, dia yang small things yang cikgu sedia, benda perkara-perkara kecil dan detail yang cikgu rasa perlu ada dalam sudut pembacaan tu. Seharusnya guru kena ada inisiatif yang tinggi untuk sediakan. Ya, sebab dalam prasekolah dia punya kadar nak menyelesaikan tugasan dia tu sangat berbeza-beza. Dia ada yang cepat, ada yang lambat sangat. So jadi itulah dia penyelesaian. Puan Diba nak tambah sikit apa dia sebenarnya? Peri pentingnya kita guru-guru prasekolah dan anak-anak di prasekolah ni mendapat akses kepada bahan bacaan yang berkualiti. Itu yang nombor 1. Dia tak perlu banyak pun. Maybe kita bagi 5 yang contoh yang bagus, and then macam mana? Dia begini. Kalau dulu semasa zaman kita muda, kalau prasekolah itu kita sentiasa dipersembahkan dengan fairy tales, Cinderella, Snow White dan sebagainya. Tetapi pada zaman ini sangat penting bila kita cerita tentang model Madani, nak menghasilkan anak yang jiwanya bagaimana, karakternya bagaimana, budinya bagaimana, nilainya bagaimana. Kita nak jadi negara yang berbangun tapi dalam acuan kita sendiri. Kita nak jadi terror macam China, macam US, tapi kita nak budinya tu, karakternya itu dibangunkan selari dengan intelektual mereka. Jadi akses kepada bahan bacaan itu tidak boleh yang berkiblatkan negara lain. Aspirasi negara lain. Peri pentingnya kita memastikan, macam Cikgu Datin sebut tadi, belum ada kat sekolah Cikgu Datin. Itu yang kami di Perbadanan Kota Buku kata. Industri buku tidak boleh membiarkan Kementerian Pendidikan sendiri dah ada kurikulum yang baru yang cantik. Industri buku, tolong baca, tolong hadam, tolong hasilkan buku-buku children book, illustrated children book, buku apa sajalah yang berkaitan, yang cerita, yang boleh last kali dia gel dengan nilai yang murid. Kementerian Pendidikan dan senaraikan dalam kurikulum baharu tu. So maksudnya dia masuk ke dalam murid tersebut, guru boleh sampaikan. Betul. Jadi buku-buku ni sebenarnya inilah elemen keterujaan untuk prasekolah 2026 dan ke hadapan. Cikgu Datin nanti prasekolah cikgu pun insya-Allah kita akan bekalkan juga, yang mana cikgu-cikgu semua pun boleh pilih sendiri. Contoh macam dapur emak ni kan, apa pandangan Raja Faizul dengan Cikgu Datin? Is it okay kan dekat sekolah kan dia macam baca terus kan? Macam dapur rumah sebab dia konteks. So, cuma Raja Faizul, cuma nak tanyalah kan. Actually
daripada buku-buku macam ni, macam mana kita nak pastikan anak-anak kita betul-betul boleh apply dekat kehidupan seharian dia? Macam mana? Jadikan buku seperti mainan, maksud saya. Mainan. Okey, seperti macam dapur emak yang saya tengok kat depan ni, kelas seni. Jadi itu tak silap saya mungkin isi-isi kat dalamnya tentang apa aktiviti seharian. Betul, kan. betul. Apa aktiviti seharian. Jadi anak-anak suka sambil-sambil dia tengok buku, lepas tu dia apply dekat luar. Maknanya dalam kehidupan tu kita apply. Dalam buku tu contohnya dapur emak tentang memasak. Jadi sambil-sambil kita bermain, kita boleh main masak-masak sama macam dalam buku lah. Version yang Dia besar ada sikit. versi yang big besar. book. Yes. Dengan Memang boleh tulis Dalam sedikit buku mana dia siap ada lagi. Ya, ya Yes. Allah. Bahan-bahannya yang ada di dapur Yes. kita, di rumah kita. Jadi bila cikgu itu buat storytelling menggunakan big book seperti ini, anak-anak ini cepat boleh perkataannya Relate. cepat boleh relate. Imagine. Sambal petai. Tengok-tengok boleh masak lepas tu. Dan yang penting sekali, saya pasti dalam kurikulum tu pun ada juga bahagian cita-cita saya. Yes, Jadi sampai betul. ke bahagian ini, Wow. apabila besar saya mahu jadi tukang masak. Cikgu yang membuat storytelling tu boleh berhenti di sini, sambung dengan aktiviti cita-cita saya di dalam kelas. Wow, Jadi that's ada yang good. nak jadi tukang masak, ada yang jadi cikgu. Lihat pula buku-buku yang lain, siri-siri yang lain. Jadi cikgu tu bagaimana, tukang masaknya bagaimana, doktornya bagaimana. Ini adalah pembelajaran yang secara tuntasnya di cover pelbagai aspek dan cepat anak tu boleh jadi sangat teruja kerana apa? Teruja. Kerana mereka boleh relate dengan Relate apa yang terus ada kan. dalam buku. Sebab Dia tidak alien kan. konsep. Betul. So Persekitaran lah, persekitaran. Persekitaran. Dalam kelas prasekolah saya highlight lah sebab seorang guru kan. Mungkin ni juga boleh jadi panduan kepada guru-guru semua. So dalam dapur emak ni saya baca di belakang tadi. So jadi dia ni adalah satu panduan dan kita dalam prasekolah kita ada aktiviti bersepadu. Jadi dalam aktiviti bersepadu tu untuk bahagian project based learning. Wow. Di dalam project based learning tu ini mungkin menjadi asbab kepada project based learning kita. Dan kita biasa membuat aktiviti masak pizza, waktu perayaan kita buat kuih raya. Dia terus masak? Oh, kita that's good. pandu, kita sediakan bahan. So tapi sebelum tu kita bagi induction dululah, induksi macam mana. So kenal barang-barang ni semua, cara macam mana. So mungkin buku ni pun memang menjadi panduan bukan kepada guru juga, kepada murid-murid macam mana, apa benda alatan-alatan ni. Ada alatan tradisional lesung batu ni generasi alfa tak biasa kenal, kot tak biasa. kan. So dia biasa dia pakai blender ke, dia tak pernah nampak pun mak dia yang generasi milenial ke yang lebih muda daripada kita ni menggunakan lesung batu. So jadi ini juga adalah hasil warisan dan hasil warisan ni juga masuk juga dalam kurikulum kita pada 2026. Alhamdulillah dapat. Dan memang nafasnya tu, nadinya tu, hala tujunya tu dalam buku-buku yang saya lihat pada hari ini kali pertama. Tahniah, Alhamdulillah. Buku-buku ni sangat sesuai untuk kelas prasekolah. Ya, sangat sesuai. Maksudnya kita nak terus ada nilai di situ. Maybe lepas anak-anak baca tu dia boleh fikir kena menolong ibu di dapur. Kan. Okey, contoh tapi yang saya terfikir satu benda lah tengok muka Raja Faizal sebab dia tengok saya pun tengok dia. Okey. Macam mana actually teknik membaca yang betul dengan anak-anak ni supaya dia boleh faham, dia empathy sampai dia boleh menangis, dia boleh apply macam mana sebagai ayah yang hebat ni? Saya sebenarnya berpunca sebenarnya saya dibesarkan bukanlah dalam keluarga yang ada budaya membaca. I see. Saya dibesarkan di Felda. Arwah abah saya dulu motong getah. Jadi untuk mendapatkan akses buku yang begini memang tak ada lah. Memang tak ada kan. Tapi sekarang senang di hujung jari. Kemudian saya dulu mula masuk dalam dunia anak-anak ni dengan menggunakan cerita yang spontan.
cerita-cerita dongeng, contohnya sang kancil, buaya, arnab dan sebagainya. Tapi bila lama kelamaan, sebab saya jadikan rutin masuk bilik anak sebelum anak tidur. Jadi lama kelamaan modal tu habis. Modal habis. Cerita cari modal dari mana? Cerita tak tahu. Sang kancil punya version tu dah habis semua dah. Dah habis semua dah. Cuma saya nak tanya, semua tu cerita-cerita timur ke, ada tak cerita-cerita barat? Kita punyalah. Kita punya sebab, lah, alhamdulillah. kita punya. Yang cerita-cerita kisah dan tauladan yang dulu-dulu yang kita biasa dengar, kisah-kisah dongeng yang ada tauladan kan. Kemudian bila dah habis semua modal tu, saya fikir apa nak buat ni? Cari buku. modal. Buku. Buku. Sebab kena ada buku juga. Sebelum ni verbal saja. Sebelum ni verbal, secara spontan, tak guna buku langsung. Hebat. Tapi selepas tu buku. Bila dah buku, sebenarnya saya cari buku-buku ni. Kemudian cerita tentang fairy tale tadi tu. Isteri saya pernah gunakan fairy tale juga. Yes. Mula-mula dulu kan konon nak very the English lah. English lah sangat kan. Cerita fairy tale. Kemudian saya jumpa buku-buku kisah Nabi, buku-buku Rasul apa semua. Kemudian apabila saya banding, saya sebenarnya bereksperimentasi dengan bedtime story. Pelbagai jenis buku saya gunakan. Bila kita bandingkan cerita antara fairy tale dengan cerita kisah Nabi. Kan, jauh bagai langit dengan bumi kesannya. Nilai ni bagai langit dengan bumi. Memang walaupun kita guna cerita fairy tale, buku fairy tale, masih ada manfaat. Daripada segi moral of the story. Daripada segi bonding kita dengan anak-anak, masa yang berkualiti kita dengan anak-anak. Jadi kasih sayang tu anak-anak dapat rasakan. Kan bila kita masuk bilik anak dapat rasakan kasih sayang. Kasih sayang. Sekarang ni masalah anak kurang kasih sayang. Sebab tempat kita dah digantikan dengan telefon. Ibu ayah dah berhenti jadi ibu ayah dah sekarang ni. Telefon tu yang berganti. Yang menggantikan tempat. Yang menggantikan tempat kita. Jadi bagaimana kita nak mendapatkan kasih sayang tu semula, nak mendapatkan kepercayaan anak-anak. Jadi masuklah bilik anak, bacakanlah buku. Jadi buku-buku yang saya buat affiliate. Di TikTok lah buat affiliate jual buku-buku Nabi, buku para Rasul, memperkenalkan anak dengan sifat-sifat Allah dan sebagainya. Macam saya kata tadi, agama nombor satu lah. Agama nombor satu. Sebab kalau kita berpandukan Allah Rasul, pergilah ke mana pun anak kita. Kan? Campaklah ke mana pun anak kita. Selagi dia pegang Allah Rasul, insya-Allah. Alhamdulillah. Kita tak akan tersasar lah dari mana-mana. So nampak gaya kan untuk kita nak membaca dan membangunkan karakter ni. Pemilihan buku tu pun sangat penting. Betul. So bagi orang Islam kita ni kan, memang kita kena utamakan buku Islamik tu dululah kan, berbanding fairy tale tu. Kita kena mengagungkan baginda Rasulullah. Mengagungkan. Sebab untuk kita dapatkan kemanisan selawat tu. Jadi selawat tu adalah satu ungkapan yang besar, sangat-sangat besar. Okay? Rendang maman rasanya lazat rasanya tidak terkata. Di akhir zaman ramai tak ingat bukannya pada baginda. Sedih. Anak-anak kita nak jadi apa kalau tak kenal baginda Rasulullah? Betul. Jadi itu keutamaan kita lah. So saya sangat insaf Puan Adibah dengan Cikgu Datin, kerana kadang-kadang kita ni macam terlalu macam nak tahu semua fakta-fakta tentang western ke fakta-fakta tentang duniawi sangat Okay, terima kasih Raja Faizul, insafkan kami semua. Alright. So sebab kita nak create karakter anak kita yang betul di jalan yang betul lah kan. Sebab kita nak membentuk sasiah. Betul. Jadi nak membentuk sasiah, adab nombor satu. Jadi adab siapa yang kita nak contohi kalau bukan baginda Rasulullah SAW. Yang terbaik, tak ada tandingan. So Datin nampak macam peranan ibu bapa ni kan. Macam dekat sekolah peranan ibu bapa tu macam mana? Boleh nampak kepada pembacaan dan karakter anak-anak tu macam mana? Ibu bapa, anak ni ialah bukan penjelmaannya, dia cerminan. Budaya, cerminan budaya yang dari rumah tu. Budaya yang dari rumah tu, bila macam saya, anak-anak yang kecil-kecil ni, dia tulus. Jujur. Dia datang dengan budaya yang dia bawa dari rumah. Dia tak ada pengaruh siapa-siapa. Dalam proses pendidikan 0 hingga 3 tahun itu di rumah, totally di rumah. Kan? Baru dia masuk nursery. Lepas daripada proses tu 3 hingga 6 tahun, dia baru melibatkan guru, ibu bapa dan guru. Kan? Jadi bila dia datang tu, bila anak murid datang tu,
karakter dia tu ialah karakter yang dia bawa dari Rumah. budaya, cerminan budaya di rumah dia. So jadi anak-anak yang kalau kita tengok tiba-tiba kalang kabut kan, dia tak terurus, so itu ada anak-anak yang datang proper, kemas, bersih, setiap hari pakai lencana. Lencana tak pernah tinggal kat rumah. Ada anak-anak datang bagi buku tak datang balik. Dia macam tu. Jadi ibu bapa ni peranan dia membentuk karakter anak di sekolah. Dia kena saling dengan cikgu. Dia kena bersama-sama. Dan yang kena bersama-sama dengan cikgu ni, dia kena aktif. Dia tak boleh, ibu bapa sekarang ni dia mengharapkan WhatsApp. Cikgu WhatsApp saya. Kan? Kan, betul tak? Betul. Kan? Ada tak cikgu bagi grup WhatsApp kat sekolah? Ada kan? Semua orang ada. Jadi ibu bapa ni dia lagi selesa. Cikgu nanti add saya dalam grup WhatsApp ya. Okey, cikgu add. Tapi bila cikgu pesan datang tak ada. Murid tu apa yang kita tulis, awak yang mana awak punya, tapi tak ada. So persediaan dia tersangkut kat situ, tapi ibu ayah ni request nak masuk dalam grup WhatsApp. So jadi ibu ayah tolong lebih aktif. Kalau tak nak membalas pun tak apa, aktif untuk kebaikan anak dan untuk karakter dia di sekolah. Bila dia sering tak ada apa yang diperlukan cikgu. Tujuan cikgu ni saya rasa sangat murni lah. Dia sebenarnya cikgu ni kalau bagi tugas kepada anak-anak ni, dia nak, sebenarnya bukan dia nak sangat benda tu. Dia nak amanah tu sampai dan anak ni faham ke tak apa yang cikgu nak ke sekolah. Dapat tak? Bila sangkut kat situ, karakter dia terganggu. Dia terganggu. Dia akan rasa rendah diri, kawan-kawan ada, dia jadi tak yakin, karakter dia jadi mungkin kita nampak di sini isu dia ibu bapa tu kan. Puan Adibah, maybe ada kita boleh buat program pembacaan bermakna dengan ibu bapa ke macam mana? Ada ke di masa depan ke macam mana? InsyaAllah dalam strategi, salah satu elemen daripada mini kota buku cilik ini, kita sediakan ruang untuk sudut bercerita. Dan tadi pun Dr. Siu dalam podcast kita yang lalu, Dr. Siu daripada BPK, pakar prasekolah kanak-kanak ini semua, dan memaklumkan dalam kurikulum yang baharu prasekolah Kementerian Pendidikan diletakkan bahagian untuk sesi storytelling itu. Jadi itulah sebenarnya hasrat yang berhormat Menteri Pendidikan sendiri, Puan Fadlina Siddiq, memaklumkan kepada kita, Adibah, cuba usahakan bagaimana kita boleh libatkan ibu-ibu, ayah, masyarakat, nenek, atuk untuk datang dan membuat sesi bercerita bersama anak-anak. Nenek atuk pun boleh bersama-sama. Nenek atuk pun boleh. Jadi kita kata apa? Cantik dah tu. Cantik. Ada aspirasi daripada minister, daripada menteri. Ada disambut dengan begitu kemas sekali oleh bahagian pembangunan kurikulum. Dan kita di sini bantu untuk sediakan yang maujud itulah. Betul. Ruang yang sesuai. Dan bila ada ruang tu ada kerusinya. Bila nak bercerita tu ada areanya yang cantik. Anak-anak boleh duduk, anak-anak boleh berimajinasi bila mendengar. Okay. Kalau saya boleh tambah sikit lagi. Sila-sila. Negara kita ni kalau kita nak jadi negara yang membangun, anak-anak yang ada di prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah ni, mereka perlu mempunyai daya imajinasi yang sangat tinggi. Sangat tinggi. Ramai anak-anak kita macam Tuan Faizul sebut tadi, dia lebih kepada gadget. Bila dia menonton atau apa tu, dia menjadi sangat pasif. Betul. Dia tidak bergerak, dia tidak bereksperimentasi dan sebagainya. Buku-buku yang ada, saya beri contoh buku ini Taman Bunga Emak, bermula tentang bagaimana pelajar ini, murid ini pergi ke taman bunga ibunya. Apa jadi? Di satu tempat tu dia kata, saya suka baring di bawah pokok sambil berangan. Ini terus kepada menjadi imajinatif itu. Yes, berimajinasi. Jika saya sekuntum bunga, jika saya sekuntum bunga raya dengan kelopak merah, alangkah cantiknya. Jika saya seekor pepatung, saya boleh terbang pantas. Dan
Jika saya seekor kupu-kupu, kepak saya berwarna-warni. Inilah So contohnya. apa nilai di sebalik tu sebenarnya? Kita nak Imajinasi. imajinasi dan juga dia boleh jadi seakan Seakan rama-rama. rama-rama, pepatung. secantik bunga. Macam kita kata tadi, mengharumkan orang lain kan? anak-anak ini sangat dekat dengan konteks. Yes, Dia keluar balik sekolah, balik rumah, lalu dekat depan Bunga. mak punya kawasan mak duduk tanam situ bunga berimajinasi. tu, dia pun boleh berimajinasi Yes, bersama. betul. Jadi Okey. kita Kognitif, jangan kita macam ni, kita kena sentiasa rasa walau dengan sekecil-kecil usaha kita, walau dengan satu buku yang Satu ini, buku saja. kalau kita boleh mengubah persepsi dan melatih anak prasekolah ini, okey, insyaAllah 5, 10, 20 tahun yang ke depan ramai yang cantik-cantik, Okey. cerdik-cerdik macam Cantik. Komika ni, Ya, insyaAllah. insyaAllah Komika. Tak perlu tunggu 20 tahun lah, 2-3 tahun ke depan dah. Komika setuju dengan Aunty Puan Aunty dah. Adibah cakap tadi? Setuju. Setuju 100% atau 200? 100. Kenapa 100 bukan 200? Yang 200. 200. Oh, dia bagi maksimum. Alright. So kita nak ke penghujungnya memang kita nak borak ni memang sampai ke subuh sepatutnya. Tetapi ada time dia. Cikgu Datin lah. Daripada ground daripada sekolah. Actually apa nilai-nilai budaya ataupun nilai-nilai murni yang kita perlu garapkan, kita perlu semai seawal prasekolah dan bagaimana ia boleh diterjemahkan dekat membaca sebagai maybe your final word lah dekat borak PPPM. Membaca ni dia adalah sebahagian daripada cara kita memperolehi ilmu. Ya. Kan? So jadi sebagai jika kita nak memperolehi ilmu tu, kita kena memilih. Ya. So bahan bacaan yang kita pilih mestilah bahan bacaan ataupun haruslah, taklah mesti ya. Haruslah bahan bacaan yang memberikan manfaat. So kalau di dalam kelas prasekolah sebagai cikgu, bahan-bahan yang macam ni yang boleh menjana minda macam Puan Adibah cakap tadi, boleh menjana minda kognitif dia, minda imajinasi dia kan, minda keinginan dia nak jadi chef kan, dia nak masak dan benda tu semua berlaku secara tak langsung, kita tak nampak. So jadi membaca ni dari rumah, ibu bapa pun perlu rajin membaca jugalah. Betul. Ya, cikgu pun kena rajin membaca jugalah. Ya, kadang-kadang saya berpura-pura je depan anak-anak saya pegang buku, lepas tu semua orang pun baca buku. Okay, that's good. So kita kena tanamkan minat tu kan. Alright, betul. okay. Terima kasih cikgu. Jangan nanti anak kita ibu tak ada tak apa. Handphone kena ada. Kena ada. Takut kan? zaman sekarang. Bahaya. Okay, ayah. Sebagai ayah Raja Faizul, macam mana? Perakhirannya apa-apa pun tentang kesedaran. Kesedaran ibu ayah itu sendiri. Kalau telefon kita bagikan, telefonlah anak tu suka. Kalau buku kita dapatlah anak tu dengan buku. Sebab dia berbeza. Ada juga ibu ayah yang memberi alasan, sekarang zaman teknologi. Kalau kita tak gunakan teknologi, kita akan ketinggalan. Saya bukan suruh buang telefon tu. Saya suruh uruskan teknologi untuk diurus, bukan dihapus. Sebagai tools. Yes, sebagai tools. Tetapi dia berbeza. Contohnya kalau buku kontennya, apa yang telah diterbitkan, apa yang dah dilukis, apa yang telah dituliskan, itulah kontennya. Tetapi kalau kita menggunakan gadget, benda tu dia boleh di-scroll. Kalau kita cuma tanpa sekatan, di hujung jari je. Jadi sedarlah ibu ayah. Kena sedar. Ya, kena sedar. Kita tak perlu ustaz untuk sedarkan kita. Cukup Raja Faizul. Hari ni betul-betul insaf. Lepas ni saya kena balik awal untuk membaca bersama-sama. Pantun. Ada pantun. Ada pantun. Silakan. Okey. Buah ciku, sayur maman. Wow. Gulai pekat, ulam pegaga. Wow. Jadi buat buku jadi peneman agar anak suka membaca. Terima kasih Raja Faizul. Puan Adibah? Akhir sekali kami nak tekankan, nak menyeru ibu ayah jangan mengalah lagi dan dan mengatakan anak-anak saya tak suka membaca. Ya, betul. Jangan rasa diri kita pun tak suka membaca jadi anak okey, kalau anak tak nak membaca pun tak apa. Betul. Di Kota Buku kita percaya bukan anak-anak tidak suka membaca,
tetapi sebenarnya mereka belum jumpa buku yang mereka cinta. Ya, betul. Jumpa buku yang mereka cinta, subjek yang mereka suka, bukan anak aja. Ibu ayah pun sama Ya, Kalau betul. yang belum suka membaca tu, fikir dulu hobinya apa. Kalau suka basikal, cari buku Baca berkaitan pasal basikal. basikal. Cari buku-buku yang kena dengan kesukaan kita. Kesukaan. InsyaAllah Oh, kita akan jatuh insyaAllah. cinta Okey. dan kita akan baca lagi Alright. dan lagi di masa Okey. depan. So terima kasih kepada Puan Minta ada Adiba. pantun ke? Ada pantun Kita ada ke? pantun. Pantun ke? Okey, apa Okey. dia? Sila sayang. Ke pasar pekan membeli ciku. Ah, Ambil sebiji lalu dirasa. wow. Dasar pendidikan haruslah jitu. Citu, okey, good. Lahir generasi aset negara. Wow. generasi aset Bukan inilah aset kita. Ha, inilah aset lagi, kita satu sebenarnya. Nak lagi satu? Ada lagi, ada okey. lagi? Sila. Bunga akasia ke macam mana? Putih kekuningan bunga akasia. Rimba menawan walau sebatang. Pelan pembangunan pendidikan Malaysia. This is good. Nadi kejayaan generasi mendatang. Wow, terima kasih sebut pasal pelan pembangunan. Okay, terima kasih kepada semua panel. Cuma tadi saya garap ke apa semua. Terima kasih kepada Kota Buku juga kerana bagi saya RM100 tu voucher buku, saya beli ni. Kenapa saya beli ni? Nasihat buat diri sebab banyak sangat dosa. Kan? Daripada buku ni lah kita boleh perbaiki diri kita, insya-Allah lah. Okey, so setakat itu sehingga kita jumpa di lain masa, iaitu untuk sesi-sesi akan datang untuk podcast Borak PPPM, kejayaan PPPM Milik kita bersama. Assalamualaikum.